Siapa nak tahu dia anak soleh ke tak? Cuba muhasabah, lihat dalam kehidupan sehariannya berapa kali dia mendoakan ibu dan ayahnya. Kaedah. Ulama kata nak tahu kamu anak soleh atau solehah ataupun tidak, lihat dalam kehidupan seharian kamu berapa kali kamu mendoakan ibu dan ayah kamu ketika mana mereka sudah tidak ada lagi ataupun waktu mereka masih hidup. Pasal apa ulama cakap macam tu? Ulama ambil daripada hadis Nabi. Nabi kata ada 3 cara untuk ibu dan ayah kita dapat pahala ketika mana mereka telah meninggal dunia. Nombor 3, awaladin salihin yad'ulah, ataupun seorang anak soleh. Apa dia buat? Waktu mak dengan ayah mati, anak soleh buat apa? Yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan ibu dan ayah. Cuba renung 10 saat kemarin, berapa kali lidah kita mendoakan Rabbighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Berapa kali? Tuan-tuan, ada orang tiap-tiap jam dia doa untuk ibu dan ayah dia diampunkan oleh Allah, tiap-tiap jam. Siapa peringat hati dan mulut dia? Jawapan dia Allah. Kerana Allah telah mengangkat orang itu untuk menjadi seorang anak yang soleh. Kan susah. Ada orang alhamdulillah tiap-tiap kali solat dia doa, tak solat tak doa, solat doa, tak solat tak doa. Jadi ya daripada hak tak doa langsung.